Satu lagi testimoni. Simple je ayat dia. Alhamdulillah, dah sampai 5 dinar saya. Ni 5 dinar. Tuan pun tengok, 5 dinar ni. Kalau saya ingatlah, tahun dulu saya membeli emas 5 dinar. Harga dia baru sekitar RM3,880. Hari ni harga 5 dinar tuan-puan. 11,000. Wih, cantik betul nombor hari ni. 1 dinar, 2,222. 5 dinar 11,111. 10 dinar 22,222. Oh, cantik. Okey. 5 dinar harga berapa? 11,111. 11,111 tolak 3,800. Berapa lebih kurang baki? 7,300. Kalau tolak spread 6,000. Siapa sanggup bagi 6,000 macam tu kepada kita? Tak ada. Tiada orang sanggup bagi kita 6,000. Tapi sebab kita ada ilmu yang betul, kita menabung sikit-sikit. 200, 500, 100,500, 300. Tahu-tahu cukup 5 dinar dalam akaun gap kita. Kita keluarkan dan jumlah RM saving kita ni, sampai hari nanti kita akan nampak, ya Allah banyaknya saving aku. Tapi kalau kita simpan dalam RM, kita tak sedar tuan-puan. Kita terkorek.